Ini adalah 3 sebab kenapa korang patut memiliki Z15 GT daripada Modenas. Sebab yang pertama adalah dia ada DNA Kawasaki dan juga dia punya looks ni memang bagi aku handsome gila. Tak pernah lagi aku nampak motor yang handsome macam ni selain daripada pelopor motor dekat motosikal which is brand Y. Kenapa yang ni motor kali ni yang Modenas keluarkan sangat-sangat handsome lah dari sejarah penubuhan ataupun sejarah manufacture Modenas. Yang kedua adalah tank kapasiti minyak dia yang besar. So bila tank besar ni korang boleh pakai untuk jalan jauh. Selain daripada tu, bila let's say kalau korang isi minyak, minyak tu terlebih, takkan jatuh ke sini Dia ada laluan dia jatuh dan terus ke bawah. Cumanya cover set sikit lah dia akan kena. Tapi boleh siram air, tak ada masalah. Sebab not least is dia punya gear transmission. Dia ada 6 speed gear transmission punya top speed memang hujung mari. Aku dah try top speed dapat dalam 1.4 lebih macam tu. Korang rasa apa lagi benda yang menarik ada dekat Modenas Z15 GT? Cuba korang komen kat bawah.